Adakah sah puasa orang yang tak mandi hadas besar? Jawabnya, sah dan tidak sah. Sebab apa? Orang yang berhadas besar, ada yang tidak sah puasa, ada yang sah. Mana yang sah puasa hadas besar? Janabah. Mana yang hadas besar tidak sah puasa? Haid dan nifas. Nah, jadi kalau hadas besar sebab haid dan nifas, tak sah puasa. Faham lagi? Tapi kalau hadas besar sebab janabah. Janabah ni apa? Keluar mani atau jimak pada malam hari. Faham? Contoh malam tu pukul 12 dia jimak. Pukul 11 pun boleh. Pukul 12 dah. Faham lagi? Dia jimak. Esok dia bangun tu pukul 6.45 dah. Keadaan puasa dah. Faham lagi? 45 minit dah dalam keadaan puasa. Sah. Dia mandi lepas mayang, lepas bangun. Sah. Faham lagi? Atau dia puasa setengah hari mimpi keluar mani. Pukul 2 Tok Imam keluar mani. Banyak 3 liter. Tak batal puasa. Soalan seterusnya.